Nama saya Nagaraju dari Sungai Petani. Saya penyakit kanser prostat dalam tahap 4. Mula amalkan produk ini, saya mula start dari 8 biji hingga 30 biji. Sehari 8 biji? Tak, sehari. Mula kita start. 10, 15, telan jugalah sampai hampir 30 biji. Sehari pun ada bisa makan sampai 30 biji. Bulan 3 hari bulan saya ambil CT scan. Lepas kita ambil masa kita berjumpa doktor tu kan, dah kata uncle punya sel kanser tu tahap 4 dah release habis. Kosong, 0 point. Dalam 2 bulan sajalah tahap 4 tu dia clear semua. Dalam 2 bulan saja? Dalam 2 bulan saja. Cara dia ambil tu, amalkan tu produk tu lebih pada kurang-kurang lebih pada 8, 10, 15 macam tu. Dia macam kanser prostat tu, dia jadi apa ni, pucuk mati. Lani ya, masa dulu tu tak rasa apalah. Macam dia kencing, tak keluar kencing, keluar pun tak rasa apa. Bila ni dia okey boleh.